Ada orang tanya saya, "Doktor, breast cyst boleh jadi kanser ke?" Sebelum saya jawab soalan tu, anda perlu tahu apa itu breast cyst. Breast cyst adalah benign breast condition ataupun kondisi breast yang bukan kanser, dan ia adalah sangat common di mana terjadinya kantung air di dalam payudara. Common pada umur 20 hingga 50 tahun. Pesakit datang dengan ketulan di payudara dan sometimes boleh detect daripada ultrasound breast. Breast cyst terdapat dua jenis. Satu, simple breast cyst. Simple breast cyst ni ialah non-proliferative breast lesion. Maksudnya dia tidak berkembang dan dia tidak menyebabkan barah payudara. Dan satu lagi ialah complex breast cyst. Complex breast cyst ni biasanya ada combination antara cystic iaitu fluid dan juga solid component. Dalam kes ni anda perlu menjalani rawatan lebih lanjut iaitu doktor akan suggest untuk mengambil tisu untuk sampel biopsi. Jadi untuk jawapan kepada soalan tadi, adakah breast cyst menyebabkan barah payudara? Dia depends kepada jenis cyst itu sendiri. Jika ia adalah simple cyst, tak perlu risau sebab tidak menyebabkan barah payudara. Tetapi seandainya dia adalah complex breast cyst dan biopsi result kembali sebagai proliferative breast lesion with atypia, maksudnya dengan sel yang tidak normal, dia ada risiko untuk mendapat barah payudara. Oleh sebab itu, diagnosis yang tepat dan juga management dan treatment yang betul untuk breast cyst adalah sangat penting. Jadi, kepada wanita-wanita di luar sana, kena tahu, takdir tidak pernah melemahkan kita, tetapi kita yang melemahkan diri kita sendiri. Lots of love!